Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebersamaan UMT dan hai semua pendengar podcast Cerita Siswa. Hari ini merupakan episod pertama kita. Okey, bersama saya hari ini Erika Nabila, hos anda semua dalam episod istimewa bertajuk Langkah Pertama Cerita Jiwa Baharu. Dalam episod kali ini kita nak sembang-sembang santai je tentang perjalanan awal pelajar-pelajar baharu. Bagaimana nak sesuaikan diri, kenali budaya kampus dan faham apa maksud sebenarnya kehidupan sebagai warga pelajar UMT itu sendiri. Dan sudah tentunya saya bukanlah keseorangan dalam podcast kali ini. Bersama saya kita ada dua tetamu hebat, iaitu dua figura yang sangat sinonim dengan kepimpinan pelajar dan semangat kampus UMT itu sendiri. Panel pertama kita di sebelah kanan saya ni, iaitu saudara Muhammad Afiq bin Muhammad Afizal, mantan Exco Kesukarelawanan dan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024 dan 2025, maafkan saya. Kini saudara Afiq merupakan pelajar tahun ke? Tiga. Dan dari program mana tu? Okey, saya merupakan pelajar tahun ketiga bagi sarjana muda pengurusan maritim di bawah Fakulti Pengajian Maritim lah. Oh, fakulti kita sebelah-sebelah je lah. Oh, so saya nak panggil Afiq je ke atau Bro Afiq? Afiq je lah. Afiq je. Okey, Afiq juga merupakan seseorang yang sangat aktif dalam program kebajikan pelajar dan sentiasa dekat dengan warga kampus. Selamat datang ke podcast kita, Afiq. Terima kasih sebab menjadi tetamu kita pada podcast yang pertama hari ini. Terima kasih juga atas jemputannya lah kepada saya. Dan di sebelah saudara Afiq kita ada saudari Nur Ainatira binti Azhar, mantan Exco Kebudayaan, Perpaduan dan Kerohanian Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2024-2025. Kini Ain pelajar tahun ke? Saya pelajar tahun 4 tahun air. Dan dari program mana daripada tu? program Sarjana Muda Baik Kawanan. Hai semua, saya Ain daripada Sarjana Muda Baik Kawanan dan daripada Fakulti FPAX. Wah, Ain merupakan senior saya lah dalam fakulti tu. Ain mesti makan banyak garam daripada saya kan? Banyak garam. Kita dekat dengan laut, banyak garam. Okey, Ain sendiri banyak terlibat dalam aktiviti pembangunan pelajar dan sering menjadi rujukan kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Terima kasih Ain sebab datang hari ini dalam podcast pertama kita. Terima kasih juga kerana jemput saya untuk join podcast pada hari ini. Okey, penonton-penonton mesti excited kan nak tahu cerita-cerita yang Afiq dan Ain ada pada hari ini. Okey, Afiq, saya nak tanya sikit ni. Boleh, teruskan. Waktu Afiq masuk sini kan, waktu pengalaman pertama Afiq jejakkan kaki ke UMT, apa perasaan Afiq waktu tu? Nervous ke? Happy ke? Macam mana tu? Okey, untuk cerita tentang pengalaman first kali masuk sini, saya merupakan lepasan diploma lah. Yang sebelum ni saya berada di Johor dan sekarang saya teruskan rakit degree saya di UMT sendiri. Pada awalnya saya agak sedikit berat untuk masuk ke UMT disebabkan UMT merupakan pilihan yang kelima saya. Jadi agak bawah lah berbanding biasanya orang meletakkan pilihan pertama dan kedua. Yang mengharapkan kita, macam kita biasa ni, kita akan mengharapkan pilihan pertama dan kedua adalah pilihan utama kita untuk dapat. Tapi saya dapat pilihan kelima. Jadi waktu saya dapat tahu saya dapat pilihan kelima, agak berat lah bagi saya untuk pergi. Tapi bila saya dah masuk ke sini, saya cuba ikhlaskan hati. Saya just enjoy je the flow. Okay, saya datang ni untuk belajar. Jadi bila saya dah niatkan untuk belajar macam tu, saya dapat enjoy lah kehidupan kat sini. Walaupun awal-awal tu rasa agak struggle, agak kita rasa rindu rumah dan sebagainya kan. Tapi kebiasaannya bila hari-hari kita cuba untuk adapt dengan situasi dekat UMT ni, dengan apa yang kita buat, kita try enjoy the thing lah. Maksudnya kita enjoy the process and so on kan. So hari makin hari saya dapat adaptasi dengan situasi di sini dan alhamdulillah tahun lepas saya dapat jadi MVP. Maksudnya rezeki yang kita tak sangka lah dapat jadi kat UMT ni. Macam itulah cara. Wah, walaupun saudara Afiq ini merupakan pilihan kelima saudara Afiq, saudara Afiq pun dah pernah menjadi MPP ya, walaupun
Walaupun orang kata pilihan tu bawah, Ya. awal-awal tak reda, tapi perjalanan tu Allah dah tetapkan. Mesti Afiq enjoy sangat kan berada di UMT ni. Alhamdulillah enjoy lah. Best UMT ni sebenarnya. Okey, tadi Afiq sendiri ada struggle dia. Ain pula macam mana? Ada tak cabaran-cabaran yang Ain sendiri pernah hadapi sewaktu menjejakkan kaki pertama kali di UMT ni? Okey, baiklah, bercerita mengenai cabaran. Saya teringat masa pertama sekali saya langkah kaki masuk ke dalam UMT ni. Saya rasa environment yang berbeza lah. Sebabnya saya pun lepasan daripada matrik. Kita dulu masa zaman sekolah, zaman matrik, zaman form 6, kita masih terikat dengan guru, terikat dengan pensyarah. Tapi bila kita masuk universiti ni, saya rasa perbezaan lah bila mana kita kena perlu cari tahu sendiri. Dan saya pula, cabaran saya yang paling tinggi adalah saya ni takut untuk mencuba. Saya ada perangai yang saya takut akan kesalahan, saya takut akan saya buat silap macam tu. Tapi saya belajar lah, bila mana kita terlalu takut, kita takkan jumpa potensi kita yang sebenar. Dan dengan apa yang saya belajar, saya kena cuba untuk, kita kena cuba untuk keluar daripada situasi tu dengan mencuba perkara baru. Dengan mulanya cabaran tu, dan akhirnya saya dapat jumpa jalan solusi dia macam tu lah. Saya faham sangat dengan Ain tadi sebab saya sendiri lepasan STPM dan saya juga pelajar tahun pertama. So ini sem pertama saya dan saya rasa macam susah sikit untuk sesuaikan diri dengan environment universiti ni sebab cara belajar pun lain. Betul kan? Betul. Okay. Afiq, ada tak any tips ke ataupun macam mana Afiq sendiri sesuaikan diri dengan suasana universiti? Sebab cara belajar lain, kawan-kawan pun lain, pensyarah, pengajar kita pun macam lain sikit cara dia. So macam mana? Tips lah. Okay. Tips. Untuk tips tu, saya suka lah untuk kongsi bab ni sebab macam saya cakap, saya merupakan lepasan diploma. Jadinya pada awalnya pemikiran saya bila saya masuk ke sini, takkan ada kawan daripada diploma bersama dengan saya. Maksudnya saya kena buat kawan baru lah, like make new friends lah, totally yang kita tak pernah kenal kan. Jadinya pada masuk je awal MJM, kita orientasi kita MJM, saya pada masa tu saya cubalah untuk membuat kawan dengan, awalnya dengan kawan-kawan fakulti je. So masa tu kita tegur-tegur kawan-kawan fakulti, kita ajak dia, okay, jomlah makan sekali apa semua kan. Sebab masa tu kita tak ada kawan. So cara kita nak enjoy ourselves here is kena ada kawan lah. So bila kita ada kawan, kita ada benda untuk bersembang kan, kita ada topik untuk bersembang, makan pun sekali, buat itu sekali. So itulah tips dia, kita start dengan bertegur sapa dulu. Kemudian lama-lama kita akan enjoy lah proses bila kita berada di sini tu. Lama-lama kita akan hilang rasa homesick kan sebagainya dengan adanya kawan. Bagi saya kawan tu penting lah. Maksud Afiq sendiri, kita at least kena ada satu kawan, betul tak? Ya, betul. Okay, Ain, kita sebagai pelajar baru ni kan, kita rasa kekok sikit, awkward sikit lah nak fit in. Kita pun rasa sangat-sangat susah lah untuk fit in dengan environment yang baru ni kan. Nak buat kawan pun agak susah sikit. So Ain ada tak cara-cara untuk bina sikit keyakinan diri, build up macam mana kita nak berborak dengan orang ke, atau rasa selesa sendiri di kampus ni? Okey, baiklah. Saya rasa caranya yang paling mudah adalah dengan kita cuba untuk join club ataupun join program. Sebab apa? Sebab masa kita join program adalah salah satu cara untuk kita bergaul dengan orang, untuk mula bercakap dengan orang. Macam Afiq cakap tadi, bila kita ada kawan baru kita berani, baru kita bersemangat untuk lakukan something. Jadinya kita kena untuk pelajar-pelajar baru, saya rasa bolehlah cuba untuk join program-program yang diajukan di Kolej Kediaman, di Majlis Program Pelajar, di Waima, kelab-kelab UMT sendiri. Berlambak sangat program yang mereka anjurkan. Jadinya untuk kita cuba untuk fit in dalam suasana macam tu, kita kena cuba untuk bergaul dengan orang. Okay, korang berdua, saya nak tanyalah pendapat korang berdua kan. Macam mana kelab-kelab ni ke, persatuan ni ataupun komuniti pelajar sendiri ataupun kawan-kawan kita sendiri memainkan peranan yang sangat besar untuk bantu kita dalam proses macam nak adapt dengan environment baru ni? Okay, kita tahu dekat UMT kita ada 103 kelab yang aktif lah di bawah EPA, dan juga kita ada juga persatuan-persatuan lain lah yang berada di sekitar UMT ni. Jadinya bila kita join sesuatu aktiviti yang dianjurkan oleh kelab tu, bagi saya kita dapat create satu bonding yang orang kata bonding barulah, sebab kita tak pernah kenal orang ni. Jadi bila kita pergi program tu, kita dapat kenal. Okay, contoh saya pergi program dengan Ain, saya tak pernah kenal dia. So saya pergi program, nama siapa?
Ain, nama saya Afiq. So dekat situ kita dapat create satu kenalan baru. So bila kita ada kenalan baru ni, kita akan jadi macam get to know each other, kita akan sembang-sembang sebagainya kan. So daripada situ kita dapat rasa macam best je sebenarnya dekat UMT ni sebab aku ada kawan macam ni, aku ada kawan macam ni. So macam kawan ni lah yang akan mainkan peranan as orang kata keluarga kita nombor 2 lah. Selain lecturer orang kata ibu bapa kita. So kawan-kawan ni adalah adik-beradik, saudara mara kita. So bila kita ada mereka tu, kita akan rasa tak bersendirian lah. Jadi di situ kita dapat adaptnya situasi dekat UMT ni dengannya join program kelab ataupun program-program yang dianjurkan oleh UMT tu sendiri. Kalau Ain pula macam mana tu? Kalau saya pun macam Afiq juga. Cumanya saya rasa saya pada tu pelajar-pelajarnya boleh join menjadi sukarelawan. Sebabnya macam Afiq sendiri MPP sebagai MPP sukarelawan kan. Memang pelbagai program bila join aktiviti sukarelawan ni dia akan lebih terbuka dengan universiti luar juga. Jadinya dia akan bukan setakat pelajar di UMT saja dia bergaul. Dengan universiti luar juga dia boleh bergaul dan juga boleh tahu environment di universiti luar juga. Dan kiranya bila macam mana bila kita join sukarelawan ni mata kita lebih terbuka lah dengan dengan suasana bergaul tu. Maksudnya kita akan dapat banyak lagi pengalaman, experience pula. Sorry. Macam Ain cakap juga, bab sukarelawan ni sebenarnya kalau kat UMT agak meluas sebab setiap program kadang ada je membuka sukarelawan. Daripada sukarelawan tu kadang memang like kita tak kenal orang tu langsung, kita boleh jadi kenal. Macam kita orang pernah buat program dekat KL yang mana kita orang collab dengan UM. Okay, so bila kita collab dengan UM, like kita memang tak tahu siapa diorang tu. Diorang tu dari kelab mana, asalnya dari mana. Bila kita pergi, kita dapat buat program dengan diorang. Dari situ kita dapat perkenalan. Bila kita dapat perkenalan, dia jadi macam satu orang kata ukuah yang dibina tu adalah berlainan lah. So kita macam lepas ni aku rasa nak join program lagi. Bila aku join program, aku dapat jumpa orang-orang ni. Di sekat situlah peranan dia orang kata join program ni penting. So macam kalau kita masuk universiti ni, melangkahkan kaki ke universiti ni, dan dalam UMT sendiri kita ada pelbagai budaya, pelbagai persatuan dan dari situlah kita akan mendapat kawan-kawan itu kan. So pendapat Afiq sendiri, apa perbezaan budaya di dalam UMT ni dan dengan suasana di luar seperti sekolah ke, matriks ke ataupun tempat belajar Afiq sebelum ni pun? Yang ni best ni nak cerita ni. Sebab jadi saya bermula dengan sekolah lah. Sebab zaman sekolah saya merupakan sekolah menengah harian. Saya duduk sekolah menengah harian. Jadinya kita hanya pergi ke sekolah, belajar, kita balik. Balik rumah. Maksudnya kita balik rumah lah. Kemudian jadi itulah rutin kita sewaktu sekolah. Sekolah, balik buat kerja rumah, esoknya pergi sekolah balik. Jadi bila kita masuk ke dalam diploma lah, saya cerita dalam diploma dulu. Diploma saya merupakan di Kolej Profesional Mara. Saya menetap di asrama juga. Di asrama tu pula, dia bukan seperti diploma biasa yang kita bebas. Sewaktu diploma, saya juga terikat macam di matriks lah. Ada hari outingnya, ada waktu sekian-sekian untuk buat apa semua benda. Jadinya dekat situ saya kuranglah merasa kebebasan seperti berada sewaktu di dalam sekolah. Tapi masa tu kita slow-slow untuk adapt situation tu kan. Kemudian masuk pula ke alam degree. Bila masuk ke UMT ni, kita tahu UMT adalah open campus yang mana 24 jam lah. Tapi sekarang kita dah start penguatkuasaan keluar daripada kolej jam 12. Jadinya perbezaan daripada UMT dan kehidupan sebelumnya adalah yang saya boleh cakap orang kata tentang kawalan diri sendirilah. Yang mana kalau dulu zaman sekolah kita ada ibu bapa yang kontrol kita. Nak keluar masa ni kena tengoklah, tak boleh kan, membahayakan. Waktu dalam diploma pula ada masa-masanya yang boleh keluar. Bila di degree ni kita bebas lah, orang kata bebas dah jauh daripada ibu bapa. Jadi kita sendiri yang perlu jaga diri kita agar kita tidak terkejut lah dengan budaya yang ada di sini. Supaya diri kita ni tak lalai lah. Dalam erti kata supaya kita tak lalai. Masih terjaga. Masih terjaga lah. Faham sangat. Ain sendiri sebagai mantan Exco Kebudayaan, Ain rasa ada tak apa-apa program ke ataupun aktiviti yang dapat pelajar-pelajar di sini dapat memahami budaya ataupun semangat UMT itu sendiri melalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan di dalam kampus ni?
Bagi saya pelbagai. Tapi yang paling mudah sekali lah, yang paling awal sekali adalah MJM. Semasa MJM tu pun pelajar dah boleh mengenali UMT, boleh mengetahui budaya UMT. Terutamanya pada tahun ni kami membezakan, membuat perbezaan dengan MJM kali ni. Kita banyak buat aktiviti outdoor. Bila banyak aktiviti outdoor, korang sebagai tahun 1, sebagai tahun 1 pun awak lebih nampak apa yang berada di UMT ni. Contohnya pantai, kita buat program senterapi di pantai. Jadi student dah tahu, oh UMT ni dia punya extra dia ada apa, pantai. Selain daripada tu kita buat aktiviti tanam bakau. UMT ni dia aktif dengan program-program seperti sustainability lah, kelestarian. Jadinya bagi saya itu pelbagai lah. Selain daripada tu, belajar juga macam yang kami cakap tadi, ada 108 kelab. 103 kelab. Jadi 103 kelab ni memang semua kelab akan anjurkan pelbagai aktiviti yang membudayakan sendiri, yang boleh student kenal sendiri budaya UMT tu. Selain daripada tu, pelajar juga boleh join program-program fakulti kot. Sebab rasanya program fakulti ni kita lebih dekat dengan, mungkin pelajar lebih dekat dengan fakulti. Sebab yelah kos yang sama apa semua. Jadinya lebih ramai kawan di sana. Saya boleh sarankan pelajar-pelajar untuk join program-program yang diajarkan fakulti juga. Satu lagi kan, sebab bagi saya macam yang cakap tadi, yang start daripada MJM tu, macam kita tahu kalau kelab-kelab anak negeri ni dia ada kebudayaan dia sendiri. Macam anak Sarawak ada kebudayaannya, anak Sabah ada kebudayaannya. Setiap negeri tu ada adat budaya dia sendiri kan. Jadi kat situlah sebenarnya salah satu cara untuk kita ni kenal budaya-budaya di sekitar UMT ni lah. Macam tu. Menarik jugalah UMT ni semua sebenarnya kan. Sangat menarik. Ya, pelajar-pelajar tak bolehlah amalkan 3K je, betul tak? Betul. Apa? Katil, kuliah, kafe. Ya, betul. Korang berdua, saya nak tanya ni satu soalan. Ada tak satu nilai ataupun semangat UMT yang pelajar-pelajar ni patut pegang? Kalau saya tanya soalan tu, apa yang terlintas dalam fikiran korang berdua ni? Okey, soalan ni best sebab kita tahu UMT adalah negeri yang kata negeri bahagia lah. Kita pun dah dilabel sebagai negeri paling bahagia. Jadinya bila negeri bahagia ni orangnya baik-baik. Macam itulah. Apa yang saya boleh kata, nilai yang kita boleh sampaikan tu adalah nilai berbudi bahasa lah. Sebab dengan berbudi bahasa kita dapat tahu yang yelah, bila kita bercakap dengan orang secara baik dan sebagainya, dekat situ kita akan dapat satu nilai positif lah. Orang akan pandang kita ni baik dan sebagainya kan. Jadi student-student UMT ni saya dapat rasakan mereka ni adalah orang yang berbudi bahasa lah. Kalau tak adalah kita ni orang kata antara universiti yang famous juga sebenarnya. Kalau kita tanya sekarang, dulu lah ni cerita dulu. Kalau kita cakap UMT, mungkin orang tak berapa kenal UMT. Mungkin orang tak tahu UMT apa. Orang asyik Uniza. Tapi bila sekarang, bila kita sebut UMT dah agak terkenal. Jadi mungkin dekat situ kita kena tunjukkan nilai berbudi bahasa lah bagi saya. Itulah pegangan yang paling penting, nilai berbudi bahasa. Ain pula, apa satu nilai yang terlintas dalam fikiran Ain ni? Untuk saya rasa nilai hormat menghormati kot. Sebab dekat macam bukan di UMT pun, dekat luar pun memang benda tu yang utama sekali yang perlu kita amalkan dalam hidup kita. Kita kena saling hormat antara tak kira lah, antara guru, antara pensyarah, antara kawan pun kita kena hormat kawan kita. Di UMT ni kita kena amalkan sifat menghormati tu sebab apa? Sebab kita akan ada kita akan jumpa pelbagai jenis orang. Kita akan kat kelab pun kita akan jumpa pelbagai jenis perangai. Dan bila kita amalkan sifat menghormati orang lain, kita akan nampak yang bila kita amalkan sifat tu, kita boleh nampak yang pentingnya lah sifat hormat menghormati tu sendiri. Dua nilai yang kita dah sebut tadi tu, itu adalah salah satu basic lah. Basic yang perlu diterapkan. Lagi-lagi macam contoh kami di bahagian macam program pelajar sendiri, kita akan ada pelbagai ragam daripada student. Ada yang datang ini, tapi kita memang dilatih sebagai perwakilan pelajar ni adalah untuk sentiasa memegang nilai-nilai tersebut supaya yalah kita ni image kepada universiti kan. Jadinya nilai-nilai itu adalah orang kata nilai penting lah untuk dipegang oleh setiap pelajar sebenarnya. Betul. Bukan kita je. Tak kira siapa. Tak kira lah kelab tu macam datang nak tuntut something pada kita orang, kami kena balas dengan cara yang baik. Dua-dua nilai tu patutlah diterapkan di dalam UMT ni kan, untuk memudahkan kerja semua orang dan melestarikan kampus itu sendiri. Betul tak? Betul.
Okey, tadi ada mention pasal MPP kan. Sebagai mantan MPP sendiri Afiq, bila tengok balik perjalanan tu kan, kita flashback sikit lah ada tak perubahan yang ketara yang Afiq nampak dalam diri Afiq sendiri waktu menjejakkan kaki hinggalah menjadi mantan MPP ni? Okey. Ini flashback ni. Okey, bila tahun pertama saya lah, saya nak cakap saya bukanlah orang yang terlalu menonjol ketika saya tahun pertama. Sebab tu tahun pertama saya terlibat dengan SUKMA, Sukan Malaysia. Jadi masa saya banyak dihabiskan di luar universiti lah. Saya training dan sebagainya. Tapi bila tahun kedua ni saya dapat jadi MPP, ada perubahan yang saya dapat rasa ketara dalam diri saya adalah, pertama yang saya nampak cara bercakap saya lah. Cara bercakap saya yang lebih confident bila di depan orang. Sebab benda tu perlu latihan. Kita tak semua orang boleh lahir-lahir boleh bercakap depan orang ramai secara tenang kan. Jadinya bila saya dapat jadi MPP ni, itu salah satu perkara yang saya dapat latih lah. Yang kedua, sifat kepimpinan lah. Yang mana saya sendiri memegang EXCO, Kesukarawanan dan Kepimpinan, yang mana saya dapat, kita di MPP ni kita ada kena buat program-program dan sebagainya kan. Jadi bila kita dalam buat program ni, kita kena memimpin. Okey, kita kena pastikan semua benda ni teratur, jalan seperti yang kita rancang. Dekat situlah sifat kepimpinan tu dapat dilatih. Dan alhamdulillah saya dapat rasalah perubahan dalam diri saya, yang mana perkara-perkara tu dapat saya lakukan. Yang ketiga, yang ni penting lah untuk semua student sebenarnya, time management lah. Bagi saya time management dapat dilatih. Sebab apa? Saya kena bahagi masa kepada study, kepada nak pergi kuliah, nak pergi program-program yang ada, nak buat assignment. Jadi dekat situlah tiga yang saya rasa main point di mana perubahan dalam diri saya semenjak saya jadi MPP dan sekarang saya jadi mantan. Itulah skill-skill yang dapat dilatih dalam diri saya. Wah, banyak juga skill-skill yang kita boleh dapat lepas menjadi FPP ni dan ketika menjadi FPP. Saudari Ain sendiri, ada tak pengalaman, macam mana pengalaman-pengalaman ni membentuk Ain untuk meningkatkan keyakinan diri dan jati diri Ain sendiri? Dan ada tak macam mahasiswa-mahasiswa UMT ni, macam mana mereka boleh meningkatkan skills mereka tu sewaktu menjadi MPP? Okay, baiklah, untuk saya pula, saya rasa pengalaman saya bila jadi MPP ni adalah saya belajar apa itu cara yang berkhidmat yang sebenar. Sebab apa? Sebab jadi MPP ni bukan sekadar jawatan, tapi juga tanggungjawab, amanah yang kami perlu pegang untuk laksanakan apa yang kami nak bawa dan juga apa yang mahasiswa nak. Dan bila jadi MPP ni, saya banyak belajar mengenai cara menguruskan masa lah sebenarnya juga, macam Afiq cakap tadi tu. Cara kita nak handle masa kita, belajar, masa kita untuk buat program, masa kita dengan belajar, masa kita dengan pensyarah dan masa kita dengan kawan-kawan untuk siapkan assignment. Dan yang paling berat sekali adalah bila benda tu clash, bila benda tu sama-sama seiring perlu kami jalankan, perlu teruskan juga. Dan sebab itu saya rasa apa yang saya belajar juga dalam menjadi PP ni, saya belajar untuk macam Afiq kata tadi, berkomunikasi. Tapi bukan sekadar dengan kawan, tapi lebih tinggi iaitu di peringkat pengurusan. Dengan HEPA, dengan TNC dan sebagainya. Jadinya bila jadi MPP ni, kita akan lebih pandang kita lebih terbuka dan kita lebih belajar banyak ilmu berkomunikasi lah juga. So kita tak deal dengan student je. Betul. Kita ada deal dengan pengurusan. Betul. Kadang-kadang sometimes kita kena deal dengan pegawai kementerian. Jadi dekat situlah kita dapat latih diri kita ni dalam lebih communication skill kita lah. Dalam jadi MPP ni lah kami rasanya saya seorang lah, semua kawan-kawan saya pun kami MPP ni belajar untuk lebih mengenali diri sendiri, lebih teratur dalam menyusun masa kami dan juga lebih belajar cara pegang amanah tanggungjawab yang sebenarnya. Kalau korang berdua kan boleh bagi nasihat kepada pelajar-pelajar baharu kita ni, pelajar-pelajar tahun pertama yang first intake, second intake, direct intake ni, melangkahkan kaki ke dunia universiti ni kan, apa pesanan yang korang rasa paling penting yang korang nak cakap pada mereka ni? Okay, untuk saya paling penting sekali adalah jangan pernah takut untuk mencuba. Sebab apa? Sebab kalau kita tak cuba, kita takkan tahu apa benda tu. Bila kita cuba,
kita boleh ada peluang tu, ada je rezeki tu untuk kita. Tapi bila kita tak cuba, rugilah sesuatu yang baru tu. Jadi untuk adik-adik yang baru tahun 1, baru tahun 2, cuba untuk mengenali diri sendiri dengan join semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan di universiti, dengan bergaul dengan kawan-kawan, keluar pergi ke pantai untuk tengok environment sekeliling yang berada di UMT ni sendirilah. Jangan buat yang bukan-bukan dah. Janganlah buat yang bukan-bukan bukan. Tapi tak apa, kita kat UMT ni terkawal lagi lah kita punya semua tu. Sebab apa? Sebab kita negeri Darul Iman. Masih lagi iman tu Iman masih kuat. Masih kuat. Ya, betul. InsyaAllah. Jadi itulah pesan saya kepada adik-adik, jangan takut untuk kegagalan. Sebab apa? Sebab mulanya kita adalah titik kejatuhan kita tu adalah permulaan untuk kita mulakan hidup yang baru. Itu saja. Afiq sendiri macam mana? Okey, tips yang saya boleh berikan kepada mahasiswa-mahasiswi tahun pertama, tak kira lah first intake, dari second intake, dari intake, walaupun kalian berbeza intake-nya, kalian second intake maupun dari intake, kalian bukanlah orang yang gagal untuk mendapatkan first intake. Kalian adalah sama sahaja, cuma rezeki yang Allah tetapkan tu adalah berbeza lah, cepat atau lambat je. Kalian bukanlah orang kata dah berada di tahap yang bawah. Kalian tetap sama, kalian tetap belajar universiti, mahasiswa UMT juga. Jadi apa yang saya boleh cakap, kalian teruskan je untuk pandang ke depan. Jangan takut untuk gagal, macam yang cakap. Sebab orang yang gagal merancang adalah orang yang gagal lah. So apa yang kita buat, terus je ke depan. Biar betul kegagalan tu di belakang, kita jangan ambil sebagai satu kata titik untuk jatuhkan kita. Ambillah sebagai satu titik untuk membangunkan kita. Sebab kalau saya nak cakap, waktu diploma saya pernah bertanding MPP, tapi saya kalah. Jadi pada masa tu saya rasa macam saya dah gagal lah. So bila saya masuk ke alam degree, saya tak rasa saya nak bertanding, sebab saya dah fikir saya gagal dulu. So macam mana kalau saya gagal lagi kali ni? Tapi bila saya fikir 2-3 kali balik, ada orang pun datang bagi motivate saya lah. Kata boleh, sekarang ni jangan fikir waktu dulu. So saya jadikan satu kekalahan turning point sebagai turning point untuk saya lebih ke depan. Dan sekarang tengoklah apa yang saya dapat. Tak pernah terjangka lah orang kata. So sebagai student UMT, remaja tu sendiri, jangan pernah takut untuk gagal. Jalan terus. Betul tak? Kegagalan tu bukanlah titik macam titik pengakhiran. Dia boleh menjadi titik kejayaan seseorang. Betul tak? Kegagalan itulah yang mengajar kita untuk jadi lebih kuat. Kita jatuh sekali, kita bangkit 10 kali. Jangan jatuh sekali, tak bangkit lah. Itu manusia yang gagal lah. Ya, kita kena sentiasa mencuba. Betul tak? Betul. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua panel kita, iaitu mantan MPP kita sendiri, Afiq dan Ain. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Perkongsian tadi sangat-sangat bermakna dan saya harap dan saya rasa mesti pelajar-pelajar baharu UMT semua dapat banyak inspirasi dari cerita-cerita mereka kan. So, kepada semua penonton, jangan takut untuk melangkah. Seperti yang Afiq sendiri kata tadi, jangan takut untuk melangkah. Sebab setiap langkah pertama kita ialah permulaan kepada perjalanan luar biasa sebagai jiwa baharu di Universiti Malaysia Terengganu itu sendiri. Saya, Erika Nabila, mengucapkan terima kasih kerana menonton episod pada hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!